السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الفرقان أول سورة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Sadaqallahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Barakat, Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi dan yang tidak mempunyai anak serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Dan mereka yang kafir mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, bahkan benda-benda itu diciptakan oleh penyembahnya dari bahan-bahan di bumi. Dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya atau sesuatu faedah untuk dirinya sendiri, dan tidak berkuasa mematikan atau menghidupkan ataupun membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati.
และสำหรับพระองค์นั้นไม่มีผู้ส่วนร่วมกับพระองค์ในการครองอำนาจและพระองค์ได้ทรงประเสริฐทุกสิ่งและทรงกำหนดให้มันเป็นไปตามกฎสภาวะพวกเขามุชริกีนได้เคารพบูชาพระเจ้าอื่นจากพระองค์พระเจ้าเหล่านั้นมิได้สร้างสิ่งใดเลยโดยที่พวกเขาถูกสร้างขึ้นมาและพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่ตัวเองได้และพวกเขาไม่มีอำนาจควบคุมความตายและความเป็นและการฟื้นคืนชีพเลยالله أكبر استغفر الله العظيم وأتوب إليه الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah, 3 qiraatan ayat Allah Subhanahu wa taala dari awal suratul Furqan ayat pertama sampai kepada ayat 3. 3 qiraatan ayat Allah kita dapat membaca, mendengar, disertai tadabbur untuk ambil reti faham serta beriman dan juga beramal di hadapan Allah yang Maha mendengar, mengetahui, melihat akan bacaan kita dan gigi kita, tingkah laku kita, sembunyinya atau secara nyatanya. Dialah Allah Arhamur Rahimin yang menurun ayat Al-Quran yang kita baca sebentar tadi dan juga kesemuanya melalui Jibril alaihissalam ke dalam hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian alam. Dialah Allah Ahkamul Hakimin, berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa hamba dia yang membaca Quran dia hanya 1 huruf, maka dia Allah sanggup untuk nak balas 10 kali ganda. Balasan yang begitu besar, banyak, mulia dan juga indahnya. Dialah Allah senantiasa bersama dengan hamba-Nya di mana sahaja hamba dia itu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Bila hamba dia bersama dengan ayat-ayat Quran dia, wahyu dia, mukjizat dia, maka dia Allah akan mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta sakinah, ketenangan hati dalam hidup harian. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan yang begitu tegas supaya kami hamba-Mu dapat mempelajari, membaca, tadabbur ayat-ayat Kamu setiap pagi, setiap hari selepas salat subuhi berjamaah di masjid. Lagi beri kekuatan yang begitu kuat supaya kami hamba-Mu dapat melawan nafsu ammaratun bisu dan juga syaitanir rajim. Dua ini adalah menjadi musuh kami, ya Allah. Senantiasa duk menyeleweng kami, duk menyesak kami, duk mengganggu, was-was, menipu kami, duk khianah, duk buat menjadi lemah, malah, lupa, lalai, mengatuk, kadang-kadang sibuk urusan dunia, sebenar dengan dunia. Sungguh betapa susah hamba-Mu.
kami untuk nak berjalan di atas sebatang titik as-siratil mustaqim, di bawah tempurung dunia yang sempit, dengan bihadil Quran untuk menuju kepada syurga mujannah darur ridwan. Lagi sekatan dan sembuhan daripada segala penyakit zahir batin, serta angkat darjah yang begitu tinggi mulia di sisimu, dengan mulai ayat-ayat kamu kepada sekalian hamba-Mu kami, sama ada di dunia ini dan juga di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Suratul Furqan, satu surah nama Al-Furqan, iaitu Al-Quran. Inilah Furqan bermakna Al-Quran. Dengan nama Al-Furqan bermakna Quran ini dia adalah dapat tafriqu bainal haqqi wal batil. Boleh seorang itu beza benar-benar dengan benda yang tidak benar. Orang yang senantiasa duduk dengan Quran, tadabbur Quran, faham akan ajaran Tuhan melalui Quran dia, maka insya-Allah Tuhan akan beza, dia tu boleh beza mana betul, mana tak betul. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, kata Tuhan. Dengan syarat hendaklah kamu tu bertakwa kepada Allah, maka Tuhan akan bagi al-furqan, dapat mu tu boleh beza bainal haqqi wal batil. Kemarin kita dapat tahu dengan banyaknya barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang begitu banyak. Dialah Allah yang menurun Al-Furqan Quran ini ke atas hamba dia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk bagi sekalian alam menjadi peringatan dan juga amaran. Maka dia juga itulah Allah. Tuhan yang waktu Quran tu iaitu Tuhan mana? Iaitu Tuhan allazi lahu mulkus samawati wal ard. Maka kita dapat tahu ke Tuhan dialah waktu Quran, bukan Quran tu mai sendiri dak, Nabi hidup reka sendiri dak. Quran mai daripada Tuhan, lepas tu Tuhan mana? Ayat yang keluar ni yang mai ayat kita, iaitu Tuhan allazi lahu mulkus samawati wal ard. Tuhan yang menguasai atau baginya dapat menguasai as-samawat, akan langit-langit dan juga bumi. Itu Tuhan kita. Kalau mudah-mudah ya nak kenal Tuhan, tak ada payah gapo. Dia ayat sendiri, mu nak kenal aku lagu mana, bab mana, siapa aku, ni ku ni. Gapo aku Tuhan kita sini? Dia menguasai langit-langit dan bumi. Mudah-mudah ya Tuhan ayat. Ada sakit kepala dah nak kenal Tuhan. Dan orang Tuhan ayat sendiri itulah kena seni. Mudah faham bagi hamba dia. Bodoh lah sama mana pun reti. Kalau Tuhan duduk payah untuk nak kenal dia, zalim Tuhan, susah nyanyi kita. Dah hari-hari tak nak kenal Tuhan. Apa aku malah 80 tahun dah tak kenal Tuhan lagi. Tuhan hok mana iaitu Tuhan yang milik langit ni dan juga bumi. Masya-Allah. Mudah-mudahan sekali ya Yasin. Bagi dialah mulkus samawati wal ard. Allah menguasai langit-langit dan juga bumi. Duduk bawah paitaikan kumkrong. Allah timroi. Dia duduk milik langit ni. Allah besarnya langit, 7 lapis langit. Samawat, langit-langit, banyak langit ni. Wala ard, stoko ya dunia ni stoko ya. Neng naik dau-dau. Dalam banyak-banyak dau nak kau ke dau lu kita duduk dah ni. Alah ya dunia ni. Waktu banyak-banyak lagi dau-dau. Dah duduk dalam cakrawala tu ada kadang lam-lam dah besar dia tu. Tunah nak ayat kata Tuhan bagi dia adalah pemerintah atau penguasai
langit-langit dia gak bumi. So, yang kedua, Tuhan ni juga walam yattakhidh walada. Dan tidak punya anak. Allah kacau umniat. Ada milu. Tuhan tak ada anak. Orang yang ada anak bermakna orang lemah. Sebab itulah kita nak kepada anak. Apa? Sebab kita lemah. Satu hari kita tak gerak. Bila kita tak gerak, nak kepada anak mirip cara kita. Tu ya tujuan anak-anak. Nak bumbak atau raunan pinpu on air. Ni merang on air lah tongkan. Kunti macui rau popong rau madule rau. Nah, tu ada. Dia tak ada anak, tak ada anak dia. Sebab dia puasa. Itu cara nak kenal Tuhan. Dalam Quran itu sebut dia ayat dia sendiri tak sepertinya orang Yahudi kata Uzair itu adalah anak Allah. Dan juga tak seperti dengan orang Kristian katanya Isa adalah anak Allah. Wala'iyahzubillah. Dan juga tak seperti dengan orang musyrik Mekah ketika tu masa tu mereka duk dakwa kata al-malaikatu banatullah. Malaikat adalah anak tina Tuhan. Alhamdulillah. Dalam Quran apabila Tuhan sebut waladun, walad ni mempunyai anak dua selalu dah. Sama ada anak yatim, anak tina. Dalam bahasa Arab dah tererti. Kalau Tuhan kata walad bermakna anak ni maksud tina yatim selalu dah. Ya sebenar bahasa Arab ni kalau anak tina ibnatun, anak tina ibnah. Kalau anak yatim ibn. Itu ya kalau dah anak yatim ni anak tina ibn. Tapi kalau sebut waladun mempunyai dua-dua satu dah. Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Tu yalid kalimah daripada walad belakang tu. Ni dah ayat atas walam yattakhidh walada. Allah tidak mempunyai anak. Allah mudah-mudahnya tapi sekerak dunia lebih orang duk kata Tuhan tu ada anak. Wala'iyahzubillah. Kita alhamdulillah mengaji Quran, reti Quran, tahu Quran, pandai Quran, beriman dengan Al-Quran. Dua T. Dan yang ketiga walam yakul lahu syarikun, dan dia juga tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Tak ada orang yang duduk tolong dia bersama dengan dia dalam pemerintahan dia. Duk jaga langit-langit ni, duk jaga bumi ni, dia seorang. Tak ada menteri, tak ada ahli. Dia cokong ada duduk manusia kan ayuk seorang. Ni dak orang ayuk tu 10 orang dah. Nak kata lemahnya manusia. Betapa tak eraknya, lemah sangat lemahnya manusia. Tak cukup dengan orang ayuk mai duduk menteri pula dah bahagian tu. Tu pun tidak meliputi dalam pemerintahan dia. Tak adil lah, selewak situlah, selewak sinilah. Orang mai duduk kawal dalam pemerintahan dia tu, yang bertoko-toko pakai nak jadi. Dengan siapa tak ada tahun pun sanggup nak jadi. Senda tua. Cuy nakครับยกชั้นให้เป็นรองนายกก็ได้ nak jadi. Sebab nak jadi itulah tak hijau dalam pemerintahan dia. Ni เมื่อคุณอยากเป็นก็เลยไม่ได้ทำงานอะไรบนความตำแหน่งที่อยู่กับท่าน Itu naik atas lemah manusia. Saya nak sini nak betapa lemahnya manusia. Tapi Tuhan, Masya Allah, Al-Wahidul Qahhar. Dia adalah seorang dan maha gagah. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak mempunyai baginya penolong-penolong, penjaga-penjaga, pegawai-pegawai yang duk hijau sekali ni dia dalam pemerintahan dia tak ada. Walam yakul lahu, tak ada Tuhan. Ni Tuhan sungguh dia panggil. Kita sepatut kena sembah. Dia buat, dia milik, dia duk jaga, dia duk kawal.
Tak ada orang boleh tolong dia. Sungguh tisuk tirau kerap wai ya. Ni dak. Wak sendiri, rekoh sendiri, wak wiadi sendiri, tiba-tiba pakak-pakak duk bokok rokok sujud dia. Bodoh-bodoh sungguh. Allah longkit dia. Kun bab ni mencelat lu mengo. Bodoh. Allah wa na'udzubillahi min zalik. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Dan juga yang ketiga, berapa yang keempat, wa khalaqa kulla syai'in. Dan dialah yang menciptakan kesemua benda. Dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Kesemua dia kata kuat belaka saya kata. Allah, you buat belaka. Tak ada. Mereka kun main. You buat belaka. Allah. Dan faqaddarahu taqdira. Wak dah lepas itu ke? Tak ada takdir dia. Wak yang ni pak nak duduk tanya apa tahu. Takdir tadi mana tak? Menetapkan atau menentukan. Yang ni 80 tahun mati ada hidup lah. Sekarang ni ya. Yang ni 40 hari sekarang ni ya. Yang ni rezeki banyak ni. Yang ni rupa baik ni. Yang ni warna baik ni. Dipanggil takdir dia. Buat bukan lepas saja dak. Sudah tetap syiar dah. Faqaddarahu taqdira. Patu takdir tu adalah takdir yang sempurna. Tak ada kurang sikit pun. Dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan kekuasaannya dan keesaannya. Mana saya dialah yang menjadi asas tauhid kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Patu ayat yang ketiga, Allah Tuhan kecek royak kita tentang orang yang kafir. Sebab itulah Quran ni naziran lil alamin. Liyakuna lil alamin nazir alamin. Ke semua hamba, ke semua alam ni. Pak yo ayat hak kafir. Ayat yang tiga ni yo ayat hak kafir. Bila yo ayat hak kafir mak, kita tengok orang kafir duk berjalan, duk jaka menurut ayat Quran ayat ni. Cuma ia tak tahu sebab ia tak baca. Dia tak ngaji, tak ada main duk kuat. Kita orang Islam kat orang Islam perkara-perkara dia tak tahu juga ada Quran pun, tak ada main duk tadabbur. Berapa orang yang dia duk tadabbur Quran. Nak mari reti faham. Sedangkan tu hatta Quran mari suruh mari faham. Sebagai katalog hidup hari dia kita. Witi ciwit cara hidup dia panggil. Cara hidup witi ciwit kaptuk ciwit cao kong ciwit. Si dia panggil. Cara hidup untuk orang hidup dan yang hidup kesemuanya daripada Tuhan yang menghidup dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia tak temu, dia tak mengaji Quran. Dia jauh benar Allah. Istilah kita pun kau duduk dalam juluh bangun khabar tidak. Cuba kita main dengar gapo tu ayat ada Quran dia. Ayat yang tiga ni tentang orang kafir. Lepas kita tengok nampak dah Allah. Sungguh duduk jalan. Mengikut Quran ada ayat tu. Dia kata fa'ni ni wattakhadhu min dunihi alihah. Allah. Dan mereka yang kafir mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan. Dia ambil benda lain daripada Tuhan. Allah dia tu, pusang dia tu, mai duduk ambil sing tituk sang. Buat we di Tuhan dia. Toko batu lah, toko kayu lah, toko besi lah. Lah benda kagum. Kalau kita kata lembu, ngoi kat nyawa. Lepas tu mai rumit tahik pula dah ada buat di Tuhan dia. Allah, kusia sungguh sesak betapa sesak. Ada agama mai duk ambil tahik. India ayat Belanda. Ambil tahik lembu. Pergi ramah-ramah tak boleh hidup dia siung. Lepas tu duk tapak ke dini mai tak duk buca semua.
Gapo tak ilmu Allah. Wattakhadhu min dunihi alihah, dan mereka yang kafir mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan dia. Ni Tuhan royak sendiri ni. Ikutlah yang hidup mengaku percaya kata selain daripada Allah ia duduk milik langit-langit dan bumi ni. Patut ambil lain daripada tu awak dia Tuhan. Tuhan kata Allah kesian sungguh. Hidup ambil benda hok tituk sang tu. Makai micai pusang dak. Dan hok Tuhan yang hidup selain daripada Allah tu la yakhluquna syai'a, tidak dapat mencipta sesuatu pun. Kau mai sama tercapai sang arai kota. Mai miความสามารถเลย Ya dak betul dak Tuhan ayat Al-Quran kafir. Allah ถูกต้อง 100%ไม่มีเลยผิดนิดเดียวไม่มีเลย 100% ถูกต้อง sebab tu dah kita mengaji Quran tu nak kenal Tuhan Allah panggil mengaji secara kalau kita nak kecek bahasa Melayu rumah kita kok isi dah bukan kuah dah ngaji isi sungguh isi sedap manis sekali tak ngaji sini pasal kuah-kuah dah ya cair ya blender tak tahu apa kadang-kadang hok ni tu yang sedih. Patut kape Allah duk ambil Tuhan selain daripada Tuhan wak wedi Tuhan dia. Patut Tuhan hok dia duk sembah duk ambil wedi Tuhan tu tak kuasa men duk nak buat benda tu. Mai sama dia capai sang arai. So kata nak buat langit pati pasir suti pun tak kuasa. Ramuk apa ni? Nyamuk seko pun tak kuasa. Sumuk seko haluh pun tak kuasa. Kumih haluh sekali pun tak kuasa. Apatah lagi nak langit ni kat bumi. La yakhluquna syai'a. Sedikit pun, sesuatu pun, perkara pun, syai'a. Patut betul tak saya kaya? Masya-Allah. Buat lagi kecek tu kum. Ai kum kun pin pra chau pum long sang arai sak mai di. เพื่อให้ฉันนั้นมีมั่นใจในหัวใจว่าเจ้านั้นคือพระเจ้าของข้าจริงเรียกว่าอะไรya di syai'a di nafi-nafi tu ya tak kuasa sungguh lo dia kata la yakhluqun bukan sekadar tu dak syai'a dan wahum yukhlaqun tengok bahasa Arab dah tulis saya mudah supaya tapi baca berlain la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun dan mereka itu tokong kecah tokong lah sebenarnya ni dia pun dibuat dicipta oleh orang yang membuat dia juga ia mai sama tercapai sang tang kau ini tuk sang ia sendiri kena buat tokong mai sendiri tak Allah manusia duk ekor buat dia. Allah benar sungguh kalau terroyak betul selalu dah tak ada kena wasuah ragu-ragu dak dah. Tapi apa sekak dunia lebih dia lagu tu. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah bagilah hidayah pada kaum hamba-Mu ya Allah. Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a dan juga tak kuasa tokong hok muda sembah duk percaya gapo semua tu bagi dia sendiri tu akan kemudaratan dan akan tidak kuasa juga naf'a benda faedah. Tai dua-dua orang kapik tu dah. Kiri kanan depan belakang. Tak kuasa bagi dia sendiri itu dia apa? Hai tot. Patut tak kuasa bagi dia sendiri. Hai prayot. Tot ko mai sama tidak tam. Prayot ko yin yai. Tak kuasa Allah. Bagi diri dia. Patut nak wik kita. Nak lepap darat kita, nak menyusah kita, nak usnai kita, nak kau jauh lagi. Tu kecek hang masalah diri dia tu. ไม่สามารถทุกสิ่งทุกอย่างเลยโดยเฉพาะกับตัวของเขาเอง
แล้วอะไรที่จะไปโทษให้กับเราแล้วก็ให้ประโยชน์กับเรามันยิ่งไกลอีกยาวลlagi kalau lebih jauh lagi betul tak saya goyak Allah kalau lembu bahasa boleh duduk ikutnya sodok ikut kadang-kadang lah lembu kalau semua lembu dah sodok kita ikut kadang-kadang tak kena cara wi faedah kita juga apa semula dia boleh makan daging kalau batu toko kayu toko besi la yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a Allah wala yamlikuna mautan wala hayatan dan juga tak kuasa tak ada milik gapo akan kematian nak mati pun tak leh nak hidup pun tak leh toko batu mu dak sembah cungtai mati sama mi ciwit mai kok mai samat kan Tuhan terluar selalu dah Allah ada sebahagian daripada orang yang takabur dalam dunia ni Firaun seperti dengan Qarun dia kata dia boleh mati jangan hai tham kun nan tai dah tak ada payah mana nak mati pergi pak ikat bunuh tu aku mati dah dia tak di Tuhan lagi aku singgah daripada raja-raja hok zalim hok mengarut ke apa semua duk dakwa kata dia di Tuhan seperti dengan Firaun Qarun pas mari dah ni aku mati orang tu para nabi dia kata hidup semula dah saya tak ada apa nak hidup ini semula ni wala hayata tak kuasa nak boleh hidup semula ya Allah pah dia kalau orang nampak dia bunuh dia mati sekalipun kalau Tuhan tak suruh matinya tak mati situ sebab mati milik itu adalah biyadihil mulk allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir nak ayat kata bagi diri dia nak wi mudarat pun tak leh nak wi manfaat pun tak leh dan juga tak kuasa nak mematikan dan juga nak menghidupkan wala nusyura ni jauh benar nusyura makna kata nak boleh mari beripung orang nak hidup semula tu hak akhirat lah ni atau membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati hidup beripung orang di satu tempat maka mati dah semua tu dia hidup semula ni jauh benar lah jauh benar mustahil asum lebih mustahil lah kita kata Allah tak kuasa sungguh itulah tu yang nak ayat tu kafir yang dia duk semua benda-benda lagu tu semua duk dalam ni belakang berapa tiap tu ayat yang pertama la yakhluquna syai'a tak kuasa nak buat benda tu dan juga dia sendiri dibuat dan yang kedua wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an dan yang ketiga wala yamlikuna mautan wala hayata dan yang keempat wala nusyura manusia ia duk ambil duk semua mengaku kata Tuhan yang selain daripada Allah tu itulah tu ayat dalam Quran juga Allah itulah saja pada pagi ni kita boleh tahu, boleh kenal, boleh reti, boleh pandai. Kita mengaji Quran ni, pahala besar. Kita baca, boleh pahala. Kita dengar, boleh pahala. Kita pergi, orang kata pun boleh pahala. Itu tadabbur pula, reti pula, faham pula, boleh pahala. Berimej pula tu boleh pahala. Asal lagi nak pahala ke apa? Ngapa asal lagi pula? Hak ni boleh pahala pula dah. Ngapa asal lagi boleh pahala? Patut aku kecek mudah-mudah. Ada ayah apa dengan apa reti. Alhamdulillah itulah saja apa betul daripada Allah apa yang tidak betul itu adalah daripada firman saya sallallahu ala nabiyina Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh billah